kebajikan atau gotong royong ataupun program tentera melibatkan diri dalam usaha-usaha menyantuni masyarakat seperti ini. Itu hanya secara tersurat. Yang tersiratnya, masyarakat perlu sedar, anggota tentera juga perlu sedar bahawa apa yang kita lakukan pada hari ini merupakan satu pendekatan strategik bagaimana kita melaksanakan pertahanan dan juga keselamatan negara pada hari ini. Hari ini perubahan-perubahan yang sedang kita lalui menuntut kita dalam menjaga pertahanan dan keselamatan negara. Ia tidak boleh hanya diletakkan semata-mata kepada Angkatan Tentera Malaysia. Tentera baik, masyarakat baik, perlu ada kesedaran soal keselamatan negara bukan tanggungjawab eksklusif Angkatan Tentera Malaysia. Tetapi hari ini kerana ancaman dan cabarannya sangat berbeza, maka rakyat juga, seluruh masyarakat juga secara kolektif mesti sama-sama bertanggungjawab dalam soal untuk menjaga keselamatan dan juga pertahanan negara.